Banyak pahala toke kedai ni. Promote kat Satnika tentang Kuala tempat-tempat menarik apa. Baguslah. Apa ayo pahala ni. Ya. Dah siap dah? Wah, mau makan le rumah. Oh, rumah ayo kala nampak tu. Takkan ini je makan, ada lah lagi. Tunggulah dia buat aja. Bismillah. Chicken tender yang paling meletup kat Kuala, coba tak tipu. Dia ada mix herb, ada dry chili dia dengan honey sikit. Lepas tu garlic sauce. Dia mani-mani pedas-pedas sikit, lepas tu bau herba tu. Satu set ni 4 ketui, makan dengan nasi pun boleh. Ada set dengan nasi pun ada. Dia goreng rangup, rasa manis madu tu. 10/10. Set nasi air ngepuk ni baru betul set air ngepuk. Cor tak tipu, cor datang sini, cor rasa dulu. Set ni kau mau boleh pilih lah, nampak? Ini cor ambil mix berry. Kau tengok ayam dia memang kopi ni tak boleh pilih, memang whole leg dia bagi. Ayam, gepuk, koma, dia mesti ada 3 proses dia. Rebus, perah, goreng. Tempe, ada tauhu, yang ini paling penting ni, kacang gajus, kasar-kasar macam kuah kacang sate. Memang padu, bau terasa. Cok, dia pun rasa memang boleh perin makan ni koma. Nampak ayam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Perak tu main peranan. Kamu ada rasa manis-manis ayam tu sikit. Lepas tu goreng 2 kali untuk bagi dia crunchy. Pedas daripada sambal gepuk dia, campur lemak daripada kacang, campur masin daripada kicap. Meletup dalam mulut, beralih pusat ke belakang. Oh ya. Pedas dia cor bagi 8. 9.5/10. Ayo kopi kat sini kalau cor nak recommend coconut latte. Serius, kau kena try tu. Nepuk dahi buat lah. Yang ni yang Cor minum kali ni antara signature ke Spanish latte. Spaghetti koma. Cor, saya tak suka lah nampak macam sikit je. Nak tanya sikit koma, sikit ke kopi ni? Koma. Yang Cor makan ni spaghetti tom yum. Bismillahirrahmanirrahim. Ni spaghetti tu betul-betul disalut dengan krim daripada tom yum tu. Tom yum sauce dia tu. Oh, pedas dia ada kat Hongkong. Pusat balik belakang. Cor bagi 9/10. Cor, kalau pergi kopi usang, Mika kena try buttermilk dengan gepuk dia. Meletup. Ini customer punya feedback. Customer di Kuala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia goreng dengan memang crispy cantik. Halus je. Nugget lah, kita panggil nugget ataupun popcorn ni. Ayam goreng popcorn ni. Daun kari boleh nampak. Buttermilk dia kamu boleh nampak tu. Ada sorok-sorok cabai ataupun cili flake dalam tu. Barulah. Tak adalah kita makan buttermilk tu hanya putih saja ataupun kuning saja. Orang kata kalau nak makan buttermilk yang best, tak ada. Kena pergi tempat lain. Ronsen, Kemon, kopi usang ada orang. 7.8/10. Menu baru dekat kopi usang ni. Bapak segala menu aku geram betul. Dengar kamu cor rabur ayam bentuk sama dengan ayam gepuk. Holik lah. Resipi lain, tepung yang lain, bahan perapan lain. Wah. Macam dekat Thailand, sumpah. Ada bawang goreng, tu rumah rasa. Pusat balik belakang jalan ngundah, mempah dinding, kamu ada banyak kepala kat dinding. Ayam tu kamu boleh dengar bunyi dia punya crispy, goreng dia tu macam mana. Siapa yang biasa pergi Thailand, kamu tahulah macam mana dia punya tekstur ayam dia tu. Tepung rangup-rangup dia macam mana, nampak tu. Pulut bergebu-gebu, nampak. Bukan kerah pulut dah. Ayam, pulut, bubur bawang goreng, bubur sos dia tu. Nak pergi ke Thailand pun bawah hati menjang kan. Kuala lah. Ni Cor ambil grill chicken chop. Kau tengok dia punya berkilat ni. Orang Kuala ke bawah merni ni, nampak? Black pepper sauce. Bismillah. Rasa ada lah, cuma black pepper kena tambah sikit lagi. Black pepper, sobok black pepper tu, tambah sikit lagi. Tanpa sos. Dah ada rasa manis-manis. Ada rasa mix herb, rosemary macam tu dalam perapan dia tu. Nak kopi lain ke Cor, takkan 4 je. Ada. Tapi yang Cor minum kat sini sebelum review apa semua dan campur review, 2 Cor sangat recommended. Coconut latte, sumpah. Kamu megang dinding tu, jalan nak balik tu. Lepas tu Spanish latte. Coconut latte tu memang sedap gila-gila. Cor tak tipu. Sebab Cor tengok, macam kamu tengok tadi, dia punya barang-barang pun memang yang kualiti tinggi lah. Ahad cuti tutup. Hari biasa buka daripada 12 tengah hari sampai 10 malam kamu. Ruang besar, kemah, bersih, makanan padu,
Minuman pun padu, bukan nak bodik, pure orang kita, pure orang Kuala Kangsar. Settle masalah. Nampak? Depan boleh lepok sikit, sini boleh lepok sikit, koma. Okey. Tempat kat mana? Tu. Ada Pasar Raya Ku, ada bangunan TMB Kuala Kangsar. Pasar Raya Ku kat Kuala ni pun satu je. Koma masuk terus sampai sini. Tu yang nampak dia. Memang kalau lepok malam, suasana dia tenang sebab tak ada kedai-kedai yang bising-bising ke, motor-motor pun tak ada. Datang sini koma. Kopi Usang. Jalan Ngundur, pusat beralih ke belakang, lutut berdenyut. Jumpa lagi. Assalamualaikum.